Assalamualaikum, welcome back to Habib Mat Kedah channel. Alright guys, apa semua, kita dah lama tak jumpa guys. Aku minta maaf sangat-sangat lah kepada semua penonton-penonton channel Hobi Mat Kedah. Sebab aku terlalu busy guys. Biasa kalau mana yang ada Facebook aku, TikTok aku tu, nampak aku sekarang dah orang kata buat kembali main motor guys. Macam biasa kita duk ride sana ride sini, duk buat motor, jadi busy sikit guys. So hari ni aku ada masa sikit, nak bawa anak aku semua, kita santai lah hari ni. Patutnya aku nak pergi kolam Malaysia 24, tapi ada event lah. Hari ni event. Lagipun aku dah lama tak berumpan kan, jadi risau jugalah, takut tak menjadi kat kolam guys. So Alhamdulillah hari ni ada masa, cuaca bercantik. Aku ada dekat Taman Botani Shah Alam guys. Kita nak try menduga dekat empangan ayak kuning. Kita tengok pacu ke, rohu ke, apa yang naik. So aku dah buat pembayaran. Masuk seorang dewasa RM3 guys. Harga ada RM3. Jadi lepas buat pendaftaran ni, kita ke tapak ranger untuk buat pembayaran lagi. Untuk pembayaran mancing. Berapa rod kita nak bawa masuk? Tak salah aku satu rod RM30. Okey, so tu. Tu dia punya ranger punya tapak. Okey. So, jom check it dah. Tunggu. Lagi aku update lagi kat hampa. Okey, ciao. Hai guys, okey, kita dah sampai ni. Kita dah daftar nombor plate kereta apa semua, kita dah daftar. Jadi kita ambil pas daripada ranger. Okey, ni location yang dia bagi. So jomlah kita menuju kejayaan. Orang tak ramai, kita boleh gasak ni. Okey, ciao. Alright guys, okey, kita dah sampai pejabat ranger. Okey, lepas tu kita nak bagi pas ni kat dia. Lepas tu kita tengoklah macam mana. Lagi aku cerita. Okey, tak sabar, saya settle tangan dah getak-getak guys. Alright, okay guys, aku dah buat pembayaran tadi RM30 untuk satu rod. Jadi kalau nak cemeh tu aku tak tahu macam mana nak kan. Okay, so aku pilih dekat spot ni lah. Aku nampak cantik spot dekat jambatan ni. Nampak ayak macam cun dalam sikit. Okay, so jom kita try. Okay, alright, so Alhamdulillah, kita harap hari ni kita gasak-gasak guys. Okay, Mak Kedah. Okay, ciao. Okay guys, untuk percubaan pertama ni, kita try ni dulu. Cacing. Kita masuk cacing dulu, kita tengok. Cacing, spesies masuk apa? 2 ekor. Kita tengok spesies apa yang akan ambil dulu. Sama ada pacu ataupun ikan lain, jelawat ke apa ke? Ikan jerawat? Bukan jerawat dia, ikan jelawat. Ingat jerawat. Jerawat tu muka kakak. Okey, udah tuai. Okey. So, setup aku hari ni, aku pakai rod apa, memang ultralight lah. Aku tak pakai medium light. Aku dah bawa medium light tapi aku tak guna. Sini orang kata ikan tak besar-besar, tapi ada yang besar-besar. Nasib. Kalau dia time tu dia ambil, memang kau lah. Pakai rod udang lah ni. Aku pakai 2 UL 62 LB aku tak salah aku. Aku pun tak ingat dah. Sangkut apa pula dah ni. Aduh, masa ni dah. Dia sangkut pula. Hai. Okey, adik ayah buat balingan, dapat ikan strike, adik angkat lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay. So kita tegangkan tali sikit. Lagi. Pup. Injut terus. Okay. Hari ni okay. Best. Orang pun tak apa ramai. Ada yang casting. Oh tu. Oi, bapak gorgon tu. Wah. Okay. Pemandangan pun yang mendamaikan. Memang syok lah. So kalau boleh jangan ramai-ramai nanti ya. Nanti susah aku nak mengai pula. Okey, so ciao, kita pergi makan dulu. Bagi tangan.
Belum. Biar dia rentak tu. Dia tak rentak ni. Dia pecut tu baru lah. Ni kecil ni. Tak ada pun. Kecil dia pegang tu eh. Okay guys, belum lagi guys. Belum strike guys. Sekejap kucing. Okay. Pam. Oh, okay pam. Okay. Oh, nampaknya gemoy berjaya mendapatkan ikan. Oh. Dasar orang. Oh, itu dah. Oh, adakah pacu? Cepat abang. Jangan duk alik. Ada tak? Aduh. Bagi gemoy ni. Okay guys. Ang kontrol ikan je mana? Lucut lah. Duk alik sangat layan. Jangan layan sangat. Sini banyak ni. Banyak apa? Banyak apa tu, nampak rumpai tu. Daun-daun ni. Putih. Aduh guys. Putih aduh, aku dah agak dah. Aku tak pakai kabel dah. Buang. Kena pakai kabel. Kabel tinggal kat rumah. Ya, ikan apa? Jom kita buat balingan kedua. Agak kali ni cun lah. Aduh. Bahaya kalau putih lagi aku buat perambut lain. Gigi kapok. Allah. Tutup pula. Oh, tu sebelah sana lampam. Lampam Jawa strike. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey guys. Tengok. Adakah ada sentapan kali ni? Okey, jom. Ciao. Tu guys, nampak. Oh tu. Aku try rasuah hangat dengan roti. Oh, nampak kau dia makan. Memang dia nak roti. Oh, dia cepat dik. Dik, cepat. Rembat tu. Rembat kau rembat. Rembat yo. Oh. Kali ni kau tak pakai lepas. Diam. Pulut diam sikit. Aduh. Okey. Ni apa kali ni? Kali ni hang terlepas. Hang siap. Allah, bateri tak ada dah. Bateri tinggal 5%. Aduh guys, bateri sikit guys, tak apa. Okey, cepat adik Leng. Ada tak? Ha? Ada. Okey, cepat. Oh, lambat ni. Turun bawah. Ada, tak lari pun. Ikan ni mau ke tak? Ada. Nampak. Nampak. Pergi ke tepi. Mai buat. Mana? Hang duk mana? Tadi ada nampak. Aduh. Mai. Allah, kecil. Aduh. Alah. Mati kesepat. Tak rezeki. Kesepat. Okay guys. Jadi guys. Oh, dah lama tak strike pacu. Meh. Oh.
Bawa Umi, pergi bawa Umi. Okay guys, jom kita hantar lagi guys. Oh guys, strike guys, strike. Aku tak banyak apa record ni sebab bateri aku tak ada pula. Okey, pam bagi bawah, yuk. Okey, up, kuat sikit. Alright. Tak belakang. Ya, mantap. Okey dah. Inilah spesies Pescetria pacu. Nama saintifik dia. Okey, jom. Kita buka, kita lepas balik, lepas tu kita try lagi guys. Pakai merah. Dekor kenapa? Ha? Nak duduk. Buat macam rumah sendiri. Okay guys, jom kita buat baling tengok. Dah balik bagi habis nasi. Okay guys, jom kita buat tengok adakah dia makan di tangan ataupun tidak. Ya. Ada bang ke sana. Okey, meh bagi adik. Sekejap. Tengok makan di tangan. Meh. Sekejap, payah hentak. Okay. Bagilah adik. Oh, makan di tangan guys, makan di tangan. Sorry anak ayah. Tak lagi ayah bagi. Makan tak? Ha? Tak tak? Hai. Alah. Ajalah ni saya tak buat sana. Okay. Banyak guys. Tadi aku nampak anak teman duduk main-main kat atas bapak dengan mak dia. Bosak batang nyok. Okay, jom kita buat. Tu lah. Tak try lagi. Nak potong pun tak apa lalu nak potong. 10 kilo. Tak apa nak. Saya. Tembak karau sikit. Dia mesti makan ni. Okay guys. Alhamdulillah. Tu dah makan dah. Mantap. Makan baru baling guys. Alhamdulillah, aku duduk seberang sana. Tapi aku tengok sini dah spot cantik. Aku main kat sini ya. Pindah. Ternyata lawan. Yang ni lawan guys. Aduh, bateri tolong. Alamak, 1% je lagi. Sekejap lagi aku kena buat closing pakai handphone. Angkat adik. Kau pam macam biasa. Jangan duk bagi dia ni. Itu yang dia berlilit nanti. Yang ni besar. Tadi banyak kali putus guys. Aku tak bawa ni tali sulam dah. Yang ni besar. Jaga, jangan ikut dah. Ada kayu tu, habis lagi dia berbelit kayu. Sambil tengok ada kayu tu. Jangan bagi ikut. Bagi dia main kat kita. Ni besar guys. Agak-agak besar. Tak tahu sebab budak ni. Pam lagi. Jangan bagi turun. Jangan bagi tu kepala dia turun. Kau. Ush. Boleh. Ini saiz. Elak. Jap. Main angkat. Ini. Mantap guys. Okay, kita pegang tali macam ni. Up. Saya ni sedap untuk buat sweet and sour guys. Okay, jom kita buat lagi. Ciao. Tu adik ambil. Dia ambil. Buat apa tu? Nak gelakkan orang pula umi kau. Buat apa?
Alright guys, okay, so berakhirlah sudah. Aku sakit perut tadi. Anak aku dia strike lagi last dekat kawasan ni tadi dia strike. Tengok apa ramai tengok. Sampai sana okey lah, syok. Orang kata apa, target spesies yang selalu yang dapat kat kawasan ni pacu lah yang naik tadi. Lampam ada sekok naik. Tapi memang aku nampak tadi apa dia punya apa toman. Kau guys, sepasang memang besar besar paha aku. Ya. Warna hijau Ya. guys. Ya. Jadi Ya. Adik nampak ke ayah? Time ayah tinggalkan adik dulu kan? Nampak apa? Adik nampak kan ikan toman tu kan? Dia makan tali adik. Aduh, makan tali pula dah. Okay, so Lepas tu ada angkat lah. itulah konten aku hari ni. InsyaAllah ada masa nanti kita akan pergi section 24. Kita akan share lagi umpan-umpan terbaru yang aku dah lama tinggal. Okay, hampa jangan marah tau. Sebab aku dah lama tak buat video kat YouTube. Okay, so kita jumpa lagi di next content. Mana yang free boleh main sini. Memang syok, santai. Boleh buat makan-makan. Bawa family. Oh, kucing tu. Okay, so jumpa lagi next content. Assalamualaikum.